Mengapa Donald Trump, seorang lelaki yang menganggap dirinya sebagai Presiden Keamanan, keamanan? Lelaki yang telah memenangi anugerah keamanan FIFA yang sama berprestij dan bersejarah, dan lelaki yang suatu hari nanti ingin memenangi hadiah keamanan Nobel, mendapati dirinya terlibat dalam begitu banyak peperangan. Untuk pertamanya tidak seperti ini. Dia melancarkan beberapa serangan di Syria dan juga membunuh salah seorang pegawai tentera tertinggi Iran. Tetapi dia mengelak daripada memulakan sebarang permusuhan besar yang baru. Presiden pertama yang berbuat demikian sejak sekurang-kurangnya Reagan, bergantung kepada bagaimana anda mahu mengiranya. Kali ini, Pentagon agak lebih sibuk. Terdapat perang selama 2 bulan menentang Houthi pada Mac 2025. Kemudian operasi sehari terhadap program nuklear Iran pada bulan Jun. Kemudian, tempoh panjang operasi anti-kartel di sepanjang pantai Venezuela yang memuncak dengan penangkapan Maduro pada bulan Januari. Sekarang kita ada perang Iran. Selain itu, dia juga telah melancarkan beberapa serangan terhad lain untuk menampung beberapa kekurangan. Kita juga ada beberapa intrik yang sedang berlaku di Cuba. Tapi mari kita tangguhkan perbincangan tentang itu ke hari lain. Sebelum operasi Epic Fury, yang entah bagaimana baru sahaja dibetulkan secara automatik kepada operasi Septic Fury untuk saya. Aduh, penyokong utama America First, Trump, sanggup bertolak ansur dengan doktrin barunya. Mungkin ia bukanlah dasar pengasingan yang mereka bayangkan, tetapi strategi ketenteraan itu melibatkan kehadiran yang minimum. Apa sahaja yang dilakukan oleh Amerika Syarikat, ia tidak terlalu komited kepada rantau itu dan risikonya kepada negara adalah sangat kecil. Ini bukanlah satu ulangan perang era George W. Bush. Kini, tinjauan menunjukkan hanya sebahagian kecil daripada penyokong MAGA Trump yang berpecah akibat perang Iran. Tetapi, individu-individu yang kecewa itu tetap bertanyakan soalan yang disebutkan tadi kepada diri mereka sendiri. Bagaimana seorang presiden yang dikatakan membawa keamanan boleh terlibat dalam begitu banyak konflik? Baiklah, hari ini saya ingin membincangkan 3 masalah dengan idea Donald Trump sebagai Presiden Keamanan yang kononnya membawa kepada kurangnya peperangan dalam praktik. Pertama, premis seorang Presiden Keamanan mungkin tidak begitu tepat di sini. Kedua, andaian bahawa apabila seseorang sukakan keamanan, maka akan ada lebih banyak keamanan. Sebenarnya salah faham tentang punca-punca peperangan. Ya, kita akan ada beberapa garis. Dan ketiga, mempunyai keengganan yang lebih besar terhadap peperangan boleh menyebabkan lebih banyak peperangan dalam sesetengah keadaan. Ya, akan ada lebih banyak garis. Oh, dan jika anda terus menonton cukup lama, saya akan berletir tanpa kawalan tentang hadiah keamanan Nobel dan ketidakrasionalan Trump yang kelihatan. Tapi mari kita persoalkan dengan cepat. Premis awal bahawa Trump adalah seorang presiden keamanan. Saya tidak begitu pasti bagaimana untuk mentakrifkan idea itu. Selain daripada Trump tidak meletakkan nilai yang sama pada jenis hasil antarabangsa seperti yang biasanya dipegang oleh konsensus tradisional Washington. Sebenarnya saya rasa adalah munasabah untuk mempercayai bahawa perkara itu benar, walaupun sejauh mana kebenarannya mungkin dibesar-besarkan. Walau bagaimanapun, anda boleh melihat bahagian yang dibesar-besarkan itu dalam gabungan yang dibina oleh Trump untuk memenangi pilihan raya presiden 2024. America First. Golongan pengasingan diri mendengar apa yang mereka mahu dengar. Manakala America First, kami akan lakukan apa yang kami mahu di mana sahaja kami mahu. Orang ramai mendengar kata kunci itu dan juga terus membuat kesimpulan bahawa ia bermaksud versi mereka sendiri. Walaupun kedua-dua perkara itu bertentangan antara satu sama lain. Saya rasa memang jelas bahawa Trump kurang mengambil berat tentang tatanan antarabangsa berbanding mana-mana presiden sejak susunan antarabangsa itu wujud. Jika tidak, sangat sukar untuk menjelaskan pendiriannya terhadap Ukraine dan sebahagian, walaupun tidak semua, aktivitinya dalam NATO. Tetapi untuk berfikir bahawa perkara itu berlaku secara lebih meluas adalah andaian yang agak jauh. Jangan kita lupa bahawa Iran telah mengupah ejen di Amerika Syarikat untuk membunuh Trump, memaksa pentadbiran Biden mengisytiharkan bahawa sebarang cubaan seperti itu akan dianggap sebagai tindakan perang. Dan dalam urusan yang lebih biasa, beliau memilih pada dasarnya individu paling keras dalam kalangan kelompok elit dasar luar Washington berkaitan China sebagai setiausaha rendah pertahanan bagi dasar. Maksudnya, saya rasa premis hujah ini boleh dipersoalkan. Tapi mari kita letakkan semula di situ dan lihat bagaimana selebihnya masih gagal. Saya tahu ia mungkin nampak pelik,
Tapi lebih banyak keamanan tidak semestinya berlaku hanya kerana seseorang mahukan lebih banyak keamanan. Sekarang, jika anda sudah lama mengikuti saya, anda tahu bahawa anda perlukan halangan dalam rundingan untuk menerangkan kenapa mana-mana peperangan boleh berlaku. Itu kerana peperangan sangat mahal dan kedua-dua pihak akan lebih baik jika mencapai persetujuan yang sepadan dengan hasil yang dijangka daripada peperangan. Perjanjian seperti itu hampir sama dengan apa yang akan dihasilkan oleh peperangan. Tetapi ia tidak menyebabkan, anda tahu, kematian dan kemusnahan besar-besaran. Jadi apabila kita melihat hujah seperti ini, apa sahaja yang mengaitkan Presiden Keamanan dengan kurang peperangan mesti berfungsi melalui bagaimana ia berkaitan dengan halangan dalam rundingan. Terdapat logik yang menggoda untuk kita terperangkap di sini. Jika Trump tidak begitu menghargai kepentingan antarabangsa, itu secara efektif meningkatkan kos beliau untuk berperang. Ingat, betapa mahalnya kos perang bagi seseorang adalah nisbah antara kos fizikal sebenar berbanding nilai kepentingan tersebut. Jika anda fikir kepentingan itu rendah, maka secara langsung anda akan merasakan kos perang itu tinggi. Itu akan menunjukkan bahawa Trump mempunyai keengganan yang lebih besar terhadap perang dan dengan itu, julat penyelesaian yang boleh diterima bersama menjadi lebih luas. Julat tawar-menawar yang lebih besar, lebih mudah untuk capai persetujuan, betul? Ya, dalam banyak kes, itu memang benar. Saiz julat tawar-menawar memang penting. Tetapi secara umumnya, tidak benar bahawa lebih besar itu lebih baik, seperti yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Namun, pertama sekali, ada perkara yang lebih mendesak untuk dibincangkan. Walaupun kita berpendapat bahawa seorang presiden yang cintakan keamanan mengurangkan kesan geseran dalam rundingan yang kemudiannya membawa kepada kurangnya peperangan, kita masih tidak boleh membuat kesimpulan bahawa Trump sendiri mengurangkan konflik dalam amalan. Ini kerana kita juga secara tersirat mengandaikan bahawa Trump menganggap semua faktor lain kekal sama. Dan saya tidak fikir bahawa Trump menganggap semua faktor lain kekal sama. Untuk memperjelaskan skop apa yang saya bincangkan di sini, saya ingin mengehadkan perbualan ini kepada perkara-perkara khusus Trump sahaja. Ia juga benar bahawa kita kini berada dalam persekitaran keselamatan yang lebih berbahaya berbanding sedekat lalu, selain daripada apa sahaja yang telah dilakukan oleh Trump. Dan saya rasa itu membantu menjelaskan beberapa perbezaan antara penggal pertama Trump dan kini penggal keduanya. Tetapi jika kita fokus kepada masalah khusus Trump, Trump mencetuskan geseran dalam rundingan. Saya tidak menatakan ini sebagai satu komen yang kontroversi bahawa dia mencipta masalah di mana masalah itu sebenarnya tidak perlu wujud. Ini bukan perbincangan tentang perangai beliau. Sebaliknya, maksud saya ialah beliau secara umumnya sukar untuk dibaca dan itu menyukarkan sesiapa sahaja, sama ada sekutu atau lawan, untuk memahami dengan tepat apa batas minimum yang boleh diterimanya dalam rundingan. Ini membawa kepada lebih banyak situasi di mana Amerika Syarikat terlibat dalam peperangan kerana pihak lawan tidak pasti apa yang perlu dituntut dalam rundingan. Kita mungkin berada dalam situasi di mana beliau mudah mengalah dan beliau sanggup mengalah hampir semua isu yang dipertaruhkan. Atau beliau mungkin cukup tegas dan sanggup berjuang kecuali lawannya membuat tawaran yang serius. Jika pihak lawan berfikir bahawa Rumah Putih akan mudah mengalah malam ini, maka ia akan membuat tuntutan yang ketat. Tetapi kemudian seorang Trump yang benar-benar tegas menolak. Perang pun tercetus. Untuk merangkum hujah ini, bayangkan jika Trump kurang mengambil berat tentang hasil antarabangsa berbanding pendahulunya. Tetapi beliau menambah banyak lagi ketidakpastian ke dalam situasi ini. Maka, adalah mungkin kesan yang kedua itu lebih dominan. Hujah asal itu runtuh kerana ia tidak mengambil kira kesan Trump secara keseluruhan. Malangnya, saya boleh tunjukkan bahawa masalah ini entah bagaimana menjadi lebih teruk. Membandingkan saiz julat tawar-menawar tidak memberitahu kita apa-apa tentang kemungkinan berlakunya perang kerana ia tidak menyatakan sebarang mekanisme yang menyebabkan kegagalan dalam proses tawar-menawar. Dan kadang-kadang, kurang mengambil berat tentang hasil antarabangsa boleh menyebabkan lebih banyak peperangan. Biar saya jelaskan. Bayangkan, kita hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian, di mana Iran tidak tahu tuntutan minimum Trump. Mungkin itu kerana tidak jelas sejauh mana simpanan senjata AES dan oleh itu, berperang di Iran akan menghasilkan kesan sampingan negatif yang tidak jelas terhadap kepentingan AES yang lain, seperti keupayaan untuk kemudian berperang lawan China. Dalam keadaan ini, penentu utama sama ada perang akan berlaku ialah perbezaan antara dua tuntutan minimum sebenar Trump yang mungkin.
Saya memanggil perbezaan ini sebagai premium keamanan. Ini kerana ia adalah jumlah yang perlu dibayar lebih oleh pihak lawan kepada jenis Trump yang kurang komited untuk memastikan jenis Trump yang lebih komited menerima cadangan tersebut. Oleh itu, membuat cadangan yang berisiko kelihatan kurang menarik dari perspektif pihak lawan apabila premium keamanan adalah kecil. Ini kerana ia mempertaruhkan kos perangnya sendiri untuk mendapatkan peluang kecil bagi memperoleh sedikit lagi daripada hasil yang diperebutkan itu. Tetapi jumlah tambahan itu adalah kecil. Bukanlah satu pertaruhan yang berbaloi. Beberapa tahun lalu, salah satu perkara yang ditemui oleh alter ego akademik saya yang menghormati diri sendiri, ingat, dia sebenarnya seorang profesor dan juga ahli teori permainan, ialah premium keamanan lebih besar apabila pemimpin kurang mengambil berat tentang pertaruhannya, dengan menekalkan kos fizikal peperangan yang mungkin berlaku. Seorang Trump yang sangat mengambil berat tentang pertaruhan akan mempunyai nilai minimum yang mungkin kelihatan seperti ini. Manakala seorang Trump yang kurang mengambil berat tentang pertaruhan akan mempunyai nilai minimum yang mungkin kelihatan seperti ini. Secara intuitif, semakin Trump mengambil berat, kedua-dua kemungkinan ini akan lebih hampir kepada hasil peperangan yang dijangka, kerana beliau secara umumnya lebih sanggup menanggung apa sahaja kos sebenar. Sebaliknya, ia akan berkembang keluar apabila Trump secara umumnya kurang mengambil berat. Namun, perkara utama di sini ialah premium keamanan menjadi lebih kecil apabila Trump lebih mengambil berat dan ia menjadi lebih besar apabila Trump kurang mengambil berat. Akibatnya, Trump yang lebih mengambil berat dapat mengurangkan geseran dalam rundingan. Bagi anda yang sangat mendalami derivatif kedua, nikmatilah saat ini kerana akhirnya ia menjadi penting dalam konteks sains sosial. Penjelasan intuitif terbaik yang boleh saya berikan kepada anda tentang mengapa ia berfungsi sedemikian adalah kerana apa yang berlaku dalam kes yang melampau. Bayangkan jika Trump meletakkan nilai yang tidak terhingga pada kepentingan yang dipertaruhkan. Maka sama ada Amerika Syarikat mempunyai kos fizikal perang yang besar atau kecil adalah tidak penting. Akibatnya, kos sebenar peperangan pada dasarnya tidak relevan. Pihak lawan mesti memberikan hasil yang dijangka daripada peperangan kepada Trump untuk menenangkannya, tepat kerana beliau hampir tidak menghiraukan kos berperang. Anda perlukan Trump untuk kurang mengambil berat tentang kepentingan, supaya perbezaan bermakna dalam disutiliti dapat timbul. Jadi, kemungkinan bahawa Donald Trump adalah seorang presiden keamanan secara ironinya boleh menyebabkan lebih banyak peperangan. Biar saya pergi satu langkah lebih jauh dengan menuju ke Norway dan menganalisis bagaimana hadiah keamanan Nobel memainkan peranan dalam masalah ini. Periksa ruangan komen dan anda sering akan melihat cadangan bahawa kita sebagai orang luar harus meninggalkan semua analisis logik terhadap strategi pentadbiran Trump. Lagipun, Trump sendiri adalah tidak rasional. Dalam kelompok komen tersebut, apa yang saya dapati menggelikan ialah kebanyakan penerangan tentang ketidakrasionalan Trump sebenarnya tidak menggambarkan ketidakrasionalan dalam erti kata strategik atau sains sosial. Dalam bahasa Inggeris harian, irrational sinonim dengan pelik. Dalam bidang sains sosial, irrational bermaksud tidak responsif terhadap struktur insentif. Saya secara khusus membangkitkan perkara ini di sini kerana kaitannya dengan minat Donald Trump yang jelas terhadap memenangi hadiah keamanan Nobel yang serta-merta menimbulkan komen mengenai rasionalitinya. Tetapi perkara yang menyeronokkan tentang pemodelan rundingan krisis ialah kita tidak perlu peduli tentang masalah psikologi Donald Trump yang berkaitan dengan bapanya atau apa sahaja yang dikatakan menyebabkan keinginannya terhadap hadiah Nobel. Dia memang memilikinya. Dan jika anda fikirkan tentang kesannya terhadap rundingan, hanyalah menjadikan sesuatu perjanjian kelihatan lebih menarik untuk diterima. Tetapi itu secara matematiknya adalah sama dengan mengatakan bahawa perang kelihatan kurang menarik dari perspektifnya. Dan ternyata, kita sudah pun mempunyai disutiliti relatif untuk berperang berbanding mencapai penyelesaian. Itulah kos peperangan. Jadi, menambah manfaat kepada keamanan adalah sama seperti mengurangkan lagi manfaat berperang. Anda mungkin fikir, perspektif beliau itu tidak masuk akal dan kurang bijak. Tetapi kesan praktikalnya dalam rundingan krisis ialah Trump hanya membayar kos peperangan yang lebih tinggi. Sungguh menakjubkan apa yang boleh anda modelkan secara matematik hanya dengan satu tanda tambah atau tolak. Dan nasib baiknya, ini bermakna teori rundingan krisis boleh merangkumi banyak lagi situasi berbanding apa yang sesetengah pengulas yang tidak berpengetahuan mahu anda percayai. Lucunya, alter ego akademik saya ada satu kertas kerja berkaitan yang menunjukkan satu lagi hubungan yang bertentangan dengan intuisi.
Bayangkan bahawa negara-negara sukar untuk menentukan dengan tepat nilai yang Trump letakkan terhadap sesuatu isu yang dipertaruhkan. Kemudian, meningkatkan kos peperangan, termasuk dengan menambah nilai hadiah Nobel, sebenarnya meningkatkan risiko peperangan. Sekarang, logik di sini adalah masalah yang sama seperti memanipulasi premium keamanan seperti sebelum ini. Jadi saya tidak akan membincangkannya dengan lebih mendalam hari ini. Tetapi menariknya, kita mempunyai satu lagi cara di mana keamanan boleh kelihatan lebih menarik pada pandangan pertama, namun interaksi strategik akhirnya memadamkan hubungan itu. Jadi, apakah kesimpulan utama kita untuk hari ini? Label Donald Trump sebagai Presiden Keamanan mungkin mengelirukan. Walaupun dia begitu, apa yang menyebabkan peperangan adalah kewujudan geseran dalam rundingan. Dan adalah mungkin menjadi Presiden Keamanan menyebabkan lebih banyak peperangan akibat interaksi dengan geseran dalam rundingan. Jadi, ini menandakan tamatnya hari ke-31 berturut-turut bagi saya. Saya sudah kehabisan kata-kata. Jadi, pergilah tonton salah satu video lama saya. Bolehkah saya cadangkan entry terbaru dalam siri pengenalan saya kepada hubungan antarabangsa di Lines on Maps Extra? Apapun, jika anda menikmati video hari ini, sila like, kongsi dan langgan. Dan saya akan jumpa anda pada masa akan datang. Jaga diri.